Chris. Okay guys, hari ni kita nak buat konten lagi. Sekian berapa lama dah saya tak buat konten. Saya 2 bulan, 3 bulan macam tu. Saya sekarang dah bulan berapa dah sekarang ni? Dah bulan 12. Dan nak cuti dah, cuti sekolah. Okay guys, untuk konten kali ni kita nak buat konten oral ya. Iaitu kita nak tengok true oral point of the view. So hari ni kita nak tengok. Aku buat siang-siang. Sepatutnya semalam aku nak buat malam, tapi aku takut, jadi aku buat hari ni. So aku tak jadi nak buat semalam. So jangan lupa start ready tu konten saya untuk akan datang. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, komen kalau nak komen pun boleh. Okay guys, so jom kita start video dia. Let's go. Okay, so jom kita start. Ni aku tak tahu tajuk dia apa. Korang baca lah sendiri. Aku mana pandai ni. So let's go. Jangan takut siapa takut. Nah, korang takut, aku pun takut nanti. Sama lah tu. Okay, let's go. Kita tengok. Jangan sabar. Okay, biar cantik-cantik dikit. Kita besarkan zone dia sikit. Ni kat mana? Kau ni awak jangan dekat saya mana. Takut lah. Baru mula panas. Baru mula dah cabung di situ. Ni apa ni? Security ke ni? Oh mungkin dia macam, contohlah kalau ada sekolah, macam penjaga sekolah tu lah. Okey, cuba kita mula. Maaf, suara saya tak apa dengar. Saya lagi sakit ni. Sorry ya, kalau saya tutup banyak-banyak ni. Kalau muka saya buruk tu apa kerja lah. Okey, jom kita saksikan lagi. Jangan bilang dia ada di tandas. Jangan kata dia ada kat tandas nanti. Memang aku tengok nanti. Aku setia. Aku tengok nanti. Hello? Ada guys, ada suara orang menangis guys. Anyone inside? Need help out? Dia tak rasa pelik ke? Dia kan masuk tandas lelaki. Takkan ada orang suara lelaki macam memang tak lah. Tak apa. Kau muncul ke siap? Mana mungkin? Muncul ke siap? Memang cuk. Hello? Takutlah aku dengan kamera kau ni. Kan? Calling anyone at station 1. Ya. Rambut aku. Okey tak? Dengar ada orang mungkin tadi. Tak. Tu suaraku. Ada hal lah, ada benda terjadi lah. Okey, tak apa. Benda inside pun. Bawa kat sini. Okey. Coming up. Okay,
Kena lip pula. Korang nak tahu tak? Kalaulah saya dipilih guna lip ataupun guna tangga, saya memilih guna tangga. Kalau benda tu bar kat situ, boleh lari naik atas. Ni mana boleh? Ni kau kat lip tu mana boleh lari ke mana-mana? Apalah dia ni? Menyusahkan diri. Aku pijat tiga ni. Dia tak tekan ke? Kap. Dah ada dia. Kau tengok nanti. Sedia aku bagi tahu awak, jangan terkejut. Wan? Wan? Bangun, Wan. Wan? Kau jangan. Wan? Stand by. Tak ada apa-apa. Aku tak takut. Tak ada apa-apa. Jangan babak tu. Wajar. Jap. Mana tahu ni? Tak kau. Iklan pula. Jap kita start dulu. Dah, kita start balik. Kacau tu iklan tu. Aku ingat ke apa tadi? Asal ni? Hari ni. Kat atas tu berubah lah guys. Belakang kau. Aku dah cakap. Wan. Aduh, Wan. Aku kena kacau, Wan. Kicau. Aku nak kau ikut aku. Aku tunjuk tempat dia. Okey, kau ikut aku. Dia bagi tunjuk pula. Kau memang. Siapa lagi ni? Jangan tu bukan kawan dia. Hello, mana kau? Bukan dah cakap jumpa kat bis. Mana kau? Ni. Bacalah doa. Jangan kacau aku. Ada depan. Bagi tu.
menakutkan? Macam mana tadi dengan video yang tu? Seram ke? Tak seram ke? Komen kat korang. Komen kat bawah lah. Komen kat korang pula. So itu saja untuk konten seri ni. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay? Semoga korang dimudahkan rezeki dan sehat-sehat selalu. Amin. So bye.